Sebab seolah-olah kalau pegang sebenarnya akan mewujudkan tidak adanya sebenarnya reformasi. Tapi kita tahulah, saya dah jawab tadi pertama sekali tentang apa yang disebut sebagai keputusan dasar sesebuah negara. Keduanya, kalau kita nak mengata orang pun, kita tengok diri kita dulu. Saya nak tanya di kat sini lah yang berhormat semua. Kedah. Menteri Besar Kedah memegang Exco juga kewangan. Saya baca punyalah banyak 6. Pengurusi Jawatankuasa Perancangan Negeri, Pengurusi Jawatankuasa Haliwan Tanah, Mineral, Pengurusi Jawatankuasa Hasil Bumi, Pengurusi Jawatankuasa Kewangan, Pengurusi Jawatankuasa Syarikat Berkaitan Kerajaan, Pengurusi Majlis Tindakan Ekonomi Negeri, Pengurusi Pembangunan Kedah, Jawatankuasa Kerjasama Luar. Lebih kurang 7 pimai-pimai tang tu. Yang amat berhormat Menteri minta laluan sikit, sikit. Boleh saya nak sebut tadi, Exco tak ramai 10 orang yang menteri ramai. Jadi kewangan pun dia pegang Terengganu. Apa hal ni? Saya ni bulan puasa kalau boleh tak nak naik angin, tapi sabar je lah. Last kali Menteri Besar Kelantan. Kelantan. Menteri nak tanya, Exco Setiap Negeri berapa orang? Menteri Kabinet berapa orang? Kewangan, Ekonomi dan Tanah. Pengurusi Jawatankuasa tu Exco lah yang berhormat. Kalau ya pun Menteri jawab jujur. Agak-agak. Exco Setiap Negeri berapa orang? Jadi Menteri yang Kabinet berapa berhormat, orang? yang berhormat, Tan Sri Yang di-Pertua. Duduklah, sudah tahu tanya lagi. Ni masalahnya, mengata orang boleh, kita nak menjawab kena marah. Macam mana ni? Pertama sekali saya nak kata